Israel sekarang tengah prepare untuk intercept Global Sumuk Flotilla. Mengikut perancangannya, diorang akan intercept menggunakan naval commandos dan juga warships. Kapal-kapal ini diorang tidak akan tunda semuanya kembali ke darat. Sebahagian besarnya diorang akan tenggelamkan. Para aktivis diorang akan tangkap dan soal siasat sebelum menghantar mereka pulang ke negara asal mengikut pelabuhan Ashdod. Tindakan yang bakal diambil Israel ini melanggar undang-undang antarabangsa seperti yang termaktub di dalam San Remo Manual, Geneva Convention, Rome Statute dan juga UN Resolution 2720 dan 2728. Mengikut undang-undang antarabangsa, coastal countries boleh kontrol kawasan yang dikenali sebagai territorial waters, iaitu kawasan daripada 0 km ke 22 km daripada diorang punya tebing. Daripada 22 km ke 370 km dikenali sebagai Exclusive Economic Zone ataupun EEZ. Kawasan ni diorang boleh kontrol fishing, mining, buat drilling, tetapi diorang tidak boleh melarang kapal-kapal daripada negara lain untuk lalu. Jadi, tindakan yang bakal dilakukan Israel ini untuk intercept dan juga tenggelamkan kapal-kapal Global Sumuk Flotilla ini merupakan satu pelanggaran antarabangsa dan bakal menerima international punya backlash.